Assalamualaikum. Ini adalah dedak pellet peram yang kita peram selama 4 hari lah, perisa strawberry. Okey, apa yang tuan-tuan akan dapat? Satu kelapa goreng, roti jagung, serbuk roti dan extra flavor lah. Kalau tuan beli dedak perisa strawberry, kita akan bagi extra untuk flavor. Tak ada benda ni pun tak apa, sebab kita dah memang dah peram untuk flavor strawberry lah. Okey, cara dia nanti kita tak campur sekali kita tak campur sekali untuk jaga dia punya kualiti ya. Okey, apa kita kena buat, kita campur je. Nanti tuan-tuan nak pergi mancing, okey, tuan-tuan nak pergi mancing, kita buat macam ni je. Okey, ni sebabkan saya punya dedak ni sikit jadi kita tambah ikut kesesuaian je lah, sikit-sikit je. Lepas tu kita kacau, lepas tu kena tambah air sikit lah. Okey, nampak lah setting untuk mata bom. Kalau tuan nak guna mata rambai, kena tambah gandum sikit lah, kena tambah gandum extra flavor ni. Campur je. Okey, ni sebab setting, sebab ledak sikit jadi kita campur sikit-sikit je lah. Kalau tuan nak bancus 1 kilo okey, bancus semua lah. Untuk setting mata bom dah okey ni dah boleh setting mata bom lah. Okey, cumanya untuk mata rambai. Okey, untuk mata rambai ni, sebab saya banyak guna mata rambai, main mata rambai arus air sungai yang ada arus, kita tambah sikit lah tepung untuk dia pegang mata kail. Ni tambah tepung untuk dipegang mata kail lah. Kalau tak, dia akan peroi hancur, tercabut daripada mata kail. Okey, sikit je. Ni kita setting untuk pergi mancing esok ni. Perisa strawberry Okey, siap roti sikit lagi. Okey, ni untuk setting ikan tenggalan ikan tenggalan, patin, lampam. Okey, siap lah ni. Cun lah. Okey, cun untuk sangkut di mata rambai. Okey, cun beres. Assalamualaikum. Jalan tu. Jalan gulung. Gulung. Loh. Tenggale. Tebu. Itu deh. Comel tu. Ya sebentar. Upel kita lah. Upel ni kita ada jual ni. Kita baca. Upel ni siap pergi, kita siap peram, siap bancuh. Kita ada jual lah, siapa-siapa yang rasa berminat. Beres.